Hai para penonton. Saya Dr. Revati Ramaswamy dari Hospital Apollo Secunderabad. Pembedahan laparoskopik kini sangat biasa dilakukan. Mari kita bincangkan beberapa persediaan yang perlu anda lakukan sebagai pesakit sebelum menjalani pembedahan laparoskopik. Untuk prosedur kecil yang ringkas, biasanya tiada persediaan diperlukan dari pihak anda, tetapi untuk prosedur yang sedikit besar, anda perlu menjaga pemakanan anda. Diet yang disyorkan sebelum laparoskopi untuk 1 atau 2 hari ialah diet rendah sisa yang tidak mengandungi dal, tidak mengandungi produk tenusu dan sebaiknya berupa bubur. Ia boleh jadi nasi dan rasam. Ia juga boleh berupa jus sayur-sayuran atau jus buah-buahan. Mengapa kita mengelakkan produk yang menghasilkan gas? Kerana pembedahan laparoskopik dilakukan dengan alat yang sangat halus tanpa tangan dimasukkan ke dalam abdomen, jadi usus perlu rata. Dan atas sebab itu, kami mengutamakan diet rendah sisa dan rendah serat. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. Dan selepas laparoskopi, selepas mengikuti semua arahan doktor, apa yang anda perlu tahu ialah anda perlu bangun dan berjalan. Untuk prosedur laparoskopi kecil, keperluan anda mungkin hanya perlu berjalan selepas 4 hingga 6 jam. Dan untuk prosedur laparoskopi besar, mungkin pada hari yang sama atau awal keesokan harinya. Dan kenapa begitu? Ini kerana berjalan atau bergerak akan membantu anda pulih dengan lebih cepat. Anda perlu mengatasi sedikit kesakitan itu dan berjalan kerana usus anda akan bergerak lebih cepat dan anda boleh kembali kepada diet biasa anda. Berjalan mengurangkan risiko pembekuan darah yang boleh berlaku di pelbagai bahagian badan, jadi risiko pembedahan juga berkurang. Ia membantu dalam proses penyembuhan dan anda juga akan berasa lebih baik. Jadi manfaatkan pembedahan laparoskopi sepenuhnya dan kekal aktif. Terima kasih.